Sekarang kita dah sampai Bandar Kluang. Sebelum meneruskan perjalanan ke Taman Ekorimba Gunung Belumut, baik kita ngopi dulu kat Kluang Rel Kopi. Biasalah kalau dah sampai Kluang rasanya tak sah kalau tak ngopi di Kluang Rel Kopi. Tempat kita nak pergi ni jaraknya dari Johor baru lebih kurang 130 km dan dari Bandar Kluang lebih kurang 30 km. Dari Bandar Kluang kita akan melalui jalan Menghala ke Mersing dan kemudian melalui jalan Felda Ulu Dengar. Aktiviti kita ke Taman Ekorimba Gunung Belumut hanya untuk mandi sungai. Gunung Belumut diberi nama sempena keadaan batu-batu di gunung ini yang licin dan berlumut. Bagi kaki panjat gunung, Gunung Belumut yang tingginya 1010 meter menarik untuk didaki. Pendakian ke puncak Gunung Belumut mengambil masa kira-kira 6 hingga 8 jam. Perjalanan pergi balik. Pendaki perlu melalui beberapa kawasan menarik seperti Batu Kuali dan Batu Mahkota. Selain aktiviti pendakian, gunung ini juga terkenal dengan air terjun yang menjadi tempat perkelahan yang menarik. Terdapat tapak perkhemahan seperti Kabus Camsita dan latar tengkorak Camsita di kawasan berhampiran. Puncak Gunung Belumut menawarkan pemandangan panorama yang indah, sesuai untuk aktiviti fotografi. Di kaki Gunung Belumut terdapat air terjun yang sederhana tinggi dan aliran airnya yang sejuk serta nyaman, menjadi tarikan pengunjung untuk datang terutama pada musim cuti atau hujung minggu. Antara kemudahan yang disediakan termasuklah parking yang luas, taman permainan kanak-kanak, surau, bilik air, pondok berehat, tapak perkhemahan dan tempat untuk barbecue. Dibuka setiap hari dari 8 pagi sehingga 5:30 petang. Kecuali pada hari Isnin ia ditutup dan masuk adalah percuma.